Yang berhormat Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia, Barisan Pegawai Kanan Kementerian, para pendidik yang dihormati serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membentangkan satu cadangan penting berkaitan masa depan pendidikan negara, iaitu garis panduan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah. Hadirin yang dihormati, kecerdasan buatan bukanlah lagi sesuatu yang futuristik. Ia sudah berada dalam kehidupan harian murid. Namun begitu, tanpa panduan yang jelas, ia dapat menjejaskan integriti akademik dan membentuk ketergantungan yang berlebihan. Oleh itu, saya mencadangkan garis panduan ini berpaksikan kepada 3 prinsip utama, iaitu yang pertama, penggunaan beretika dan bertanggungjawab. Murid-murid perlu difahamkan bahawa AI bukanlah salah satu jalan mudah untuk menipu dalam pembelajaran. Sebaliknya, ia seharusnya digunakan untuk meningkatkan kefahaman dan memperbaiki hasil kerja sendiri. Kedua, keselamatan dan privasi data. Di era digital ini, penggunaan aplikasi-aplikasi yang berasaskan kecerdasan buatan atau AI semakin kerap digunakan dalam bidang pendidikan. Aplikasi-aplikasi ini sememangnya mampu membantu murid belajar dengan lebih efektif dan menyeronokkan. Bayangkan tanpa kawalan yang ketat, maklumat peribadi data murid seperti nama, umur, alamat dan prestasi akademik dapat dikumpul, disimpan dan digunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Bukankah itu sesuatu yang sangat membimbangkan? Oleh itu, sebarang penggunaan aplikasi kecerdasan buatan perlulah mendapat kelulusan daripada pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Isi saya yang ketiga adalah pendidikan literasi AI. Adakah kita benar-benar faham bagaimana AI berfungsi dan apa kesannya kepada kehidupan kita? Oleh itu, saya mencadangkan satu subjek khas diperkenalkan di sekolah untuk mendidik murid tentang bagaimana ia berfungsi, apa faedahnya dan apa risikonya. AI sememangnya hebat. Ia dapat membantu dalam pembelajaran, perubatan dan pelbagai bidang lain. Namun, kita juga perlu tahu bahayanya penggunaan AI seperti penyalahgunaan data dan pemalsuan maklumat. Dengan adanya garis panduan yang jelas, kita bukan sahaja melindungi mereka, namun menyediakan mereka untuk masa depan yang semakin dipacu teknologi. Dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, para guru dan komuniti sekolah, kita mampu melahirkan generasi yang semakin celik teknologi. Sekian, saya sudahi dengan teknologi untuk kemajuan bukan ketagihan.